Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana telah memanjangkan usia kita untuk bertemu lagi kita pada Ramadan pada tahun ini. Saya Muhammad Tahir bin Muhammad Noh, Nazir Masjid Kota Kemuning, mewakili pegawai-pegawai dan juga ahli jawatan kuasa Masjid Kota Kemuning mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan pada tahun ini. Pada tuan-tuan dan puan-puan yang ingin merebut peluang untuk bersedekah, marilah kita bersama-sama menginfak ke Masjid Kota Kemuning ini. Kita menyediakan iftar untuk 450 orang dan juga more, dan juga kita menyediakan imam-imam jemputan pada setiap hari Sabtu dan pada hari Ahad, kuliah duha dan pelbagai aktiviti yang kita sediakan untuk diimarahkan pada bulan Ramadan ini. Marilah kita sama-sama hadir ke Masjid Kota Kemuning ini untuk kita menambahkan amal ibadat kita pada tahun ini. Kami mohon maaf lahir dan batin andainya ada kesilapan dan kesalahan kami semasa kami mengendalikan masjid ini. Akhir kata, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua penginfak-penginfak dan juga jemaah-jemaah yang hadir ke Masjid Kota Kemuning ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد بسم الله الرحمن